Satu lagi pula. Ustaz kutuk perempuan je. Laki pula ustaz, bukan kutuk. Okey, rajulun, lelaki disebut dalam masalah rajulun. Rajulun. Okey, lelaki. Okey. Ustazah umur luar kan? Wanita dan perempuan tidak dapat dipisahkan. Okey, rajulun. Rajulun ni lelaki. Kalau kita sebut ejaan dia sama, tengok. Okey, bentuk huruf dia sama, baris saja beza. Rijlun. Rijlun makna apa? Kaki. Kan? Sebab tu laki ni dia apa? Dia kaki berjalan, kaki mabuk, kaki betina. Dia sebut kaki. Kaki pancing, kaki apa lagi? Orang lelaki ni tuan-tuan, kalau tak bagi kaki, dia cari bini. Dia cari bini baru kalau tak bagi kaki. Sebab tu dia kena bagi kat dia hobi. Panjang kaki kan. Penurut peneram kan. Jangan bagi dia ada ni. Kalau dia kaki pancing tak apa. Okey. Laki dan kaki pun tak boleh dipisahkan. Kaki bola. Kalau kaki bola tak apa. Jangan kaki betina. Kalau kaki betina habis. Tuan-tuan rosak rumah tangga. Kaki bola tak apa. Kaki bola ustaz. Okey. Kaki bola tak apa. Jangan kaki betina. Okey, lagi kaki apa lagi? Kaki pancing bolehlah. Hobi okey. Jangan hobi yang tak elok. Okey. Lari habis laki-laki lah ni. Dia rajulun dengan rijlun. Okey, mar'atun, mir'atun. Perempuan dengan cermin tak boleh dipisahkan. Lelaki dengan kaki tak boleh dipisahkan. Bukan lelaki mesti tak ada kaki. Lelaki tu dia kaki bola. Kalau dia minat satu-satu benda, dia ni kaki motor, kaki apa lagi? Kaki pancing. Tu belajar bahasa Arab sikit lah malam ni, selit sikit. Okey, Safirna tus